Magnet ni kuat, mudah untuk korang gantung dan korang boleh adjust dia punya angle. Lampu rechargeable guys. Lampu ni mudah untuk korang gantung sebab dia ada banyak cara mounting. Dekat kaki dia ni dia ada satu magnet yang sangat kuat. Untuk gantung dekat tempat besi memang mudah, tampal macam ni sahaja. Dan kalau korang nak letak dekat meja, dia ada kaki macam ni tau. Jadi bila korang letak, korang boleh adjust dia punya angle lampu ni. Dan kalau korang nak bawa pergi camping, dia ada satu tempat untuk gantung dekat sini. Dia ada lock macam ni. Mudah untuk korang gantung dekat kemah. Jenis lampu LED sebiji-sebiji macam ni dan dia ada reflektor dekat bahagian dalam. Lampu dia ni memang sangat terang. Yang ni yang paling terang, memang terang. Korang boleh guna untuk macam-macam. Dan temperature lampu ni korang boleh adjust. Boleh jadi warna putih, boleh jadi warna oranye dan boleh jadi warna kuning. Siap ada bateri indikator dekat bahagian sini. Dan siap ada lampu kecemasan. Yang ni korang boleh jadikan lampu klip-klip. Standby satu dekat kereta. Nanti bila kereta rosak, korang boleh pakai lampu yang klip-klip macam ni. Untuk bagi driver lain alert kereta korang tengah rosak. Dan bila bateri habis, mudah untuk korang cas. Cucuk je charger dekat bahagian sini. USB Type-C dengan USB Type-A. Bila bateri habis je, korang boleh terus cas. Sebenarnya saya dah ada sebiji lampu ni. Yang ni model lama. Mounting dia ni kecil macam ni. Kalau yang ni model baru tau. Kaki dia ni lebih besar dan dia lebih stabil. Dan magnet dia ni lebih kuat. Saya repeat lagi sebiji sebab yang ni saya nak standby dekat dalam kereta. Sebab lampu ni kalau kereta tengah rosak, mudah untuk buat kerja repair. Boleh gantung je lampu ni dekat mana-mana hood kereta tempat besi. Mudah untuk lekat. Dan waktu kereta rosak, boleh pakai lampu emergency dekat bahagian sini. Jadi kalau korang nak cari lampu portable, lampu rechargeable yang terang, banyak mood cahaya, mudah untuk cas, mudah untuk gantung, korang boleh cek lampu ni dekat link video.